Waalaikumsalam warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضيهما. Ada temannya, aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut itu, atau aku berjalan terus bertahun-tahun. Maka apabila mereka berdua sampai ke tempat pertemuan dua laut itu, lupalah mereka akan hal ikan mereka, lalu ikan itu menggelunsur menempuh jalannya di laut yang merupakan lorong di bawah tanah. Setelah mereka melampaui tempat itu, berkatalah Nabi Musa kepada temannya, bawakan makan tengah hari kita, sebenarnya kita telah mengalami penat lelah dalam perjalanan kita ini. Temannya berkata, tahukah apa yang telah terjadi ketika kita berehat di batu besar itu? Sebenarnya aku lupakan hal ikan itu, dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa daripada menyebut halnya kepadamu melainkan syaitan, dan ikan itu telah menggelunsur menempuh jalannya di laut dengan cara yang menakjubkan. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam kelas ketiga ni kita nak bicara tentang mengenai ujian ilmu, iaitu perjalanan Nabi Musa. Satu ketika Nabi Musa ni, antara kelebihan dia adalah wa kallamallahu Musa taklima. Dia boleh bercakap direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh langsung bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara kelebihan Nabi Musa alaihissalam. Jadi satu ketika dia bertanya kepada Allah, wahai Allah, ada tak orang yang lebih alim daripada aku ni? Sebab dia tu memang direct cakap dengan Allah, tapi ada tak orang yang lebih alim? Inilah bermulanya perjalanan. Maka Allah kata ada. Sebab itu kita wa fawqa dhi ilmin alim, di atas orang yang alim ada lagi orang yang lebih alim. Sebab itu kita ni hidup jangan pernah berhenti belajar. Kena terus belajar. Syabas dan tahniah pada ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah saya sekalian. Alhamdulillah kita berada dalam kelas ini, kita terus belajar dan belajar. Sebab maknanya banyak kita belajar, banyak kita tak tahu sebenarnya. Dan banyak kita belajar, makin banyak kita maknanya Allah akan kurniakan kepada kita ilmu. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu ni, ada 3 benda yang akan terjadi dari sudut ilmu. Ada orang datang, dia dapat pahala majlis ilmu, tapi dia tak dapat ilmu. Dia datang, mungkin pemikiran dia tu ke lain. Mungkin pagi tadi gaduh dengan laki ke, kan? Tengah-tengah majlis ilmu ni bergaduh sendiri dengan laki tu. Jagalah, menipu sekarang ni. Jagalah nanti balik. Maknanya dia tak fokus, tapi dia dapat pahala. Ilmu tak dapat, tapi dapat pahala.
Yang kedua, ada orang yang dia duduk dalam majlis ilmu, dia dapat ilmu yang dibincangkan. Contoh, hari ni kita bincang pasal ujian ilmu, oh dia dapat faham apa tu ujian ilmu. Dan yang ketiganya, ada orang yang duduk dalam majlis ilmu, dia dapat ilmu yang tidak dibincangkan. Duduk ceritanya ujian ilmu, dia boleh relate benda lain, dia dapat ilmu benda lain. Yang bagi ilmu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin di hujung kelas ni ada di antara kita dapat ilmu yang tak dibincangkan pun. Dia dapat ilmu, dia dapat gabungkan sendiri, dia faham satu benda yang lain. Itu pentingnya ilmu. Jadi Nabi Musa pun diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun maknanya disuruh untuk berjalan ke Majma'al Bahrain, pertemuan dua buah laut. Jadi sebagian ulama sirah menyatakan ke mana dia. Kalau kita tengok peta Mesir ni nak senang faham, nak senang faham. Katakan ibu kota Mesir itu adalah Kedah. Jadi dia turun ke arah bawah. Dia turun ke arah Sudan, maknanya dia turun ke Johor lah, nak senang faham. Dia nak senang faham ke bawah. Di situ mengikut sebahagian ulama sirah, itulah Majma'al Bahrain, pertemuan dua buah laut. Tuan-tuan sekalian, laut kita ni sebenarnya dia memang tak bercampur. Dia ada dinding. Dia ada satu batasan. Jadi kalau saya sebagai selain daripada mengajar agama ni, saya mengajar diving juga. So kita pun insya-Allah akan kerjasama dengan Jabatan Agama Islam untuk mengajar diving. Jadi dalam air ni dia ada satu dinding. Dinding ni kadang-kadang dengan temperature ataupun suhu air. Macam ikan, dia hidup dengan suhu air. Ikan yang laut kita ni lebih kurang dalam 30 ke 29 suhu air dia. Jadi ikan air sejuk, dia takkan boleh masuk kat kita ni. Ikan ni dia macam manusia, lebih kurang perangai dia. Kalau manusia, tempat yang ekstrim panas, manusia tu jadi ganas. Contoh macam negara Arab, kan ekstrim panas, jadi manusia tu pun agak kasar sikit. Jadi kalau tempat kita yang tak berapa panas ni, orangnya tak kasar sangat lah, baik-baik lah. Ikan pula tempat ekstrim sejuk, ikan tu ganas. Contoh macam Australia, maknanya Pacific Ocean, ekstrim sejuk, ikan dia ganas. Jurung yang great white shark yang makan orang, tempat-tempat sejuk, jurung dia ganas. Kita punya laut, temperature air tak berapa sejuk, jadi jerung kita pun baik-baik macam orang Melayu juga. Tuan-tuan tak dengar ada orang kena attack dengan jerung dekat Malaysia? Tak ada. Sabah ke mana ke tak ada. Sebab temperature dia baik, tak berapa sejuk, dia pun baik. Jadi ikan pun macam orang Melayu juga, baik kan. Saya kalau menyelam kat Sabah, maknanya jerung tu, kita boleh duduk keliling dengan dia, tak ada rasa bimbang. Tu. Jadi sampai Majma'al Bahrain. Jadi maknanya satu pertemuan, maknanya pertemuan dua buah laut itu. Okey. Jadi Nabi Musa ni dia berjalan dengan fatah, dengan dia punya peneman dia. Siapa peneman dia? Kalau mengikut kitab tafsir, Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun bin Afraim bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jadi Nabi Yusha bin Nun ni dia yang menemankan Nabi Musa alaihi salam ni. Jadi kemudian Nabi Yusha bin Nun ni dia ada satu individu yang penting. Waktu Nabi Musa selamatkan kaumnya daripada Fir'aun, kemudian Nabi Musa tak sempat untuk bawa kaumnya pergi Baitul Maqdis. Jadi Nabi Yusha bin Nun yang ganti untuk bawa pergi ke Baitul Maqdis tu. Okey. Maka kemudian dia bawa ikan sebagai dia punya bekalan makanan. Antara tandanya dia akan bertemu dengan orang yang hikmah ni adalah ikan tu akan hilang. Jadi sampai tu tempat, maka maknanya dia pun berehat sekejap,
Ikan tu hidup, maknanya pergi maksudnya berenang lah. Tapi Nabi Yusha bin Nun ni lupa nak beritahu. Sampai satu tempat Nabi Musa kata apa? Atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Maknanya bagikan makanan kita. Kita dah penat dah ni. Maka Nabi Yusha bin Nun pun kata, ikan tu hidup, aku lupa nak beritahu. Wa ma ansanihu illa syaitan, dan tidaklah melupakan aku ni kecuali syaitan. Jadi tuan-tuan sekalian ni, kita boleh nampak dekat sini lupa sifat lupa bagi manusia. Allah jadikan manusia ni dia ada lupa, dan memang dia satu rahmat bagi manusia. Kalau kita ni tak ada lupa, kalau kita sedih, panjang sedih kita, kan? Kalau kita tak ada lupa, kalau kita sakit hati, panjang sakit hati dia. Jadi Allah menjadikan lupa bagi manusia itu salah satu rahmat bagi manusia. Okey. Cumanya lupa ni dia ada dua sebab kenapa manusia lupa. Satu, kemanusiaan. Kemanusiaan, makin kita berumur, makin kita ni dah semakin mungkin lupa. Satu lagi, syaitan. Syaitan boleh menyebabkan lupa-lupa. Ini yang dalam Quran Allah sebut, wa ma ansanihu illa syaitan, dan tidaklah yang melupakan aku itu kecuali syaitan. Dalam surah Al-Baqarah Allah cerita mengenai sihir. Sihir ini diturunkan oleh tiga. Satu syaitan, lagi dua tu dua malaikat Harut dan Marut. Dia yang menurunkan sihir. Dan di antara sihir ini dia boleh ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Dia boleh memisahkan antara suami dan isteri. Suami isteri ini orang yang paling kenal tau. Kalau kita dah besar, mak bapak pun tak berapa kenal kita, adik-beradik pun tak berapa kenal kita, tapi suami isteri yang paling kenal. Tapi kalau kena sihir, ma yufarriquna bihi, boleh memisahkan antara suami isteri. Suami isteri ni boleh tak kenal sampai boleh lupa. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau tiba-tiba anak ke berubah, suami ke berubah, isteri ke berubah, selain daripada cek kemanusiaan, boleh cek bahagian kerohanian ni. Mana bolehlah berubat ke apa semua tapi kemanusiaan cek juga kemanusiaan. Saya dekat maknanya satu hari ada orang datang kat saya, satu pasangan umur dekat 70 tahun, datang tu suami isteri bergaduh, satu pandang sana satu pandang sana. Jadi dia kata, ustaz, kami kena sihir rumah tangga, kata. Saya kata, pakcik, minta maaf lah ya, mungkin iya, cumanya berdasarkan faktor umur tu mungkin kita boleh cek juga benda lain. Saya tak tahulah kalau makcik ni meletup kan sampai kena ada sihir rumah tangga, saya kata, tapi boleh cek lah benda lain juga. Kebetulan dekat ofis saya tu sebelah tu ada klinik tu dia ada cek hormon. Saya kata tak apa, saya hantarkan, kita buat cek hormon. Manusia ni kan kemanusiaan ni, jadi kalau dah berumur hormon tak berapa stabil. Bila tak berstabil, dia ganggu mood, ganggu emosi. Cek, betul. Jadi berubatlah, dia suruh hormon. Lepas beberapa bulan datang, okey dah. Jadi mana selain daripada cek kerohanian, cek kemanusiaan. Jangan asyik-asyik jin kan. Jin tu tak buat apa-apa pun, kesian kat dia. Tiba-tiba kena persalahkan kan. Manusia ni kalau ada masalah, dia mencari sesuatu untuk dipersalahkan, untuk melegakan psikologi dia. Itu manusia. Dia kalau ada masalah, dia mencari sesuatu untuk dipersalahkan. Kalau kakak ibu-ibu yang paling mudah nak salahkan siapa? Laki lah. Paling mudah. Siapa kita bangat laki-laki kan, paling mudah. Satu lagi jin yang paling mudah dipersalahkan. Sebab itu cek kemanusiaan juga. Jadi maknanya tidaklah melupakan aku, kata Nabi Yusha, melainkan syaitan. Okey, kita sambung. Dan Nabi Musa berkata, itulah yang dikehendaki,
mereka pun balik semula ke situ dengan menurut jejak mereka. Lalu mereka mendapati seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat dari kami, dan kami telah mengajarkannya sejenis ilmu dari sisi kami. Okey, tuan-tuan sekalian, hari ini kita nak bicara mengenai ilmu, kan? Dan maknanya ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan manusia itu dia kena ada ilmu. Okey, apa beza pandai, cerdik dengan bijaksana? Kan? Apa beza pandai, cerdik dan bijaksana? Salinkan. Okey. Ni akan masuk peksa kita. Soalan bocor. Apa beza pandai, cerdik dan bijaksana? Okey. Pandai kena belajar. Menuntut ilmu, bertemu guru, baca buku, itu nak jadikan pandai. Okey, orang yang pandai, orang yang kena belajar. Dalam Islam, pandai lawannya jahil. Islam memerangi kejahilan. Sebab tu Islam suruh kita belajar. Minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Belajar jangan pernah berhenti. Kan? Mimani la yata'allamani, kata ulama. Dua golongan takkan dapat ilmu. Yang pertama al-mustahi, iaitu orang yang malas, malu ataupun malas. Yang kedua al-mutakabbir, orang yang sombong. Orang yang sombong dengan ilmu, maknanya dia takkan dapat ilmu. Kan? Jadi maknanya ilmu kena tawaduk dan kena rajin, kena belajar. Jadi maknanya Islam memerangi kebodohan ataupun Islam memerangi kejahilan. Sebab itu kena belajar. Disuruh kita belajar, laki dan perempuan. Faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Tuan-tuan, universiti pertama di dunia adalah orang Islam punya, Universiti Al-Azhar. Al-Azhar tu universiti tertua di dunia. Kan? Paling lama di dunia. Itu orang Islam. Universiti orang perempuan pertama di dunia adalah milik orang Islam, berada di Samarkand. Samarkand tu sekarang Uzbekistan lah. Itu universiti orang perempuan tertua di dunia. Jadi maknanya Islam suruh kita belajar. Jadi belajar ni dia pandai. Pandai ni adalah lawan kepada kejahilan ataupun kepada kebodohan. Orang yang pandai, dia boleh berpura-pura menjadi bodoh dalam jangka masa yang panjang. Orang pandai, dia boleh pura-pura menjadi bodoh dalam jangka masa yang panjang. Tapi orang yang bodoh tidak akan boleh berpura-pura menjadi pandai dalam jangka masa yang panjang. Boleh? Pening Ustaz, bodoh ke pandai semuanya ni? Orang yang bodoh, dia takkan boleh berpura-pura jadi pandai dalam jangka masa yang panjang. Tapi orang pandai boleh. Dia buat tak tahu, dia buat bodoh, jangan. Okey? Jadi nak pandai kena dapat ilmu. Dan ilmu Allah tu sangat luas. Okey. Apa beza pandai, cerdik dan bijaksana? Cerdik, macam mana nak jadi orang cerdik? Nak jadi orang cerdik kena ada pengalaman. Mengamalkan ilmu, pengalaman, alam. Kita berada dengan alam. Orang Melayu kita ni pengalaman tu daripada alam. Maknanya kita praktis ilmu tu. Sebab itu ulama ada menyebut man amila bima alima awrathahu Allahu bihil ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, Allah akan kurniakan kepada dia ilmu yang dia tak tahu. Belum tentu orang yang pandai itu cerdik. Belum tentu. Hari ini ada orang dia PhD dalam bidang bisnes. Ilmu bisnes, teori macam-macam dia tahu. Sangat mahir, selok-belok dalam ilmu bisnes. Tapi dia tak pernah bisnes. Bila dia pencen, dia buat bisnes tak berapa jadi. Sebab apa? Pengalaman bisnes
pengalaman perniagaan dia tak ada. Ada orang hari ni darjah 6 saja sekolah dia, tapi daripada kecil jual kuih, berbisnes, sekarang jadi jutawan yang hebat-hebat, tapi sekolah tak tinggi. Dia ada kecerdikan, walaupun ada kurang kepandaian, dia cerdik, pengalaman banyak. Sebab itu kita memang kena ada pengalaman. Pengalaman maksudnya kita kena buat satu benda tu, ataupun belajar dari pengalaman orang lain. Jumpa, tanya dia macam mana dia buat, macam mana cara dia, belajar dari pengalaman orang lain. Okey. Cerdik, pandai, cerdik dan bijaksana. Pandai kena belajar, cerdik ada pengalaman. Macam mana bijaksana? Bijaksana adalah gabungan antara cerdik dan juga pandai. Itulah bijaksana. Ilmu ada, pengalaman ada. Ilmu ada, pengalaman ada. Maka itulah bijaksana. Seorang bijaksana ni dia ada ilmu, dia ada pengalaman. Okey? Orang yang pandai adalah orang yang tahu apa dia nak. Dia tahu apa dia nak. Itu orang pandai. Okey, nak ni, nak buat ni. Orang yang pandai. Orang yang cerdik, orang yang tahu apa dia tak nak. Ada orang dia tak tahu apa yang dia tak perlu, apa yang dia tak nak. Orang cerdik dia tahu, aku tak nak buat benda ni. Benda ni maknanya membahayakan. Ada orang kadang-kadang pandai tapi tak cerdik, dia tersilap buat satu keputusan. Okey? Dia orang pandai, orang yang tahu apa dia nak. Orang yang cerdik, orang yang tahu apa dia tak nak. Orang yang bijaksana, orang yang tahu bila dia nak, bila dia tak nak satu benda. Itu orang bijaksana. Suatu bijaksana ni dia terkait dengan umur biasanya. Orang dah berumur, sebab pengalaman dia kena orang yang berumur. Dia berumur, dia akan jadi cerdik. Gabung dengan ilmu, dia jadi kebijaksanaan. Tuan-tuan sekalian, setinggi-tinggi kebijaksanaan apabila dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep dalam Islam. Itu Allah sebut wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan bagi kamu ilmu. Sebab tu dalam Islam, selain daripada belajar, kita disuruh tingkatkan ketakwaan kepada Allah, tingkatkan keimanan, tingkatkan soleh, supaya setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh pandai, cerdik dan bijaksana. Boleh setakat ni? Kita nak tambah lagi ni. Okey, jadi setinggi-tinggi bijaksana itu apa? Apabila dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah bantu? Setinggi-tinggi bijaksana apabila dibantu oleh Allah. Apa yang Allah bantu? 5 benda. Salinkan. Yang pertama dipanggil ilham. Yang kedua dipanggil ilmu laduni. Salin dulu. Ilmu laduni. Yang ketiga dipanggil firasat. Salin dulu nanti saya syarah. Yang keempat dipanggil kasyaf. Dan yang kelima dipanggil mimpi yang benar. Jadi setinggi-tinggi bijaksana apabila dibantu oleh Allah. Apa yang Allah bantu? 5 benda. Pertama ilham. Yang kedua ilmu laduni. Yang ketiga firasat. Yang keempat kasyaf. Yang kelima mimpi yang benar. Okey. Ilham dengan laduni, apa beza dia? Ilham ni kita ada basic ilmu. Ada masalah, Allah bagi jalan keluar pada ilmu itu. Itu ilham. Ilham ni maknanya kita dah ada basic ilmu. Contoh.
Kita ada basic ilmu memperbaiki kereta. Kereta kita rosak. Macam mana nak buat ni? Oh, macam ni, macam ni, macam ni. Tak ada orang ajar. Itu ilham. Dia ada basic ilmu. Ilmu laduni tak ada langsung basic ilmu itu. Terus Allah bagi. Dia tak ada langsung basic ilmu. Allah bagi terus. Contoh, pernah tak jumpa orang yang bidang belajar lain, pengetahuan lain, tiba-tiba sampai satu umur Allah bagi ilmu dia boleh mengurut dan dapat berkhidmat, banyak dia tolong orang sakit. Pernah jumpa tak macam tu? Orang cakap ni dapat daripada mana ni? Tak tahulah saya pun. Mana tak ada basic langsung. Itu ilmu laduni. Ilmu laduni ni beza dengan ilham. Ilham ni kita memang belajar benda tu. Ada masalah, Allah bagi kita satu solusi ataupun jalan keluar. Laduni zero. Mana tak ada apa-apa, tiba-tiba dapat pengetahuan. Tak ada siapa ajar. Itu ilmu laduni. Yang ketiga, firasat. Firasat ni rasa hati. Rasa hati. Maknanya buat tu benda tu Allah ilhamkan dengan rasa hati. Tak benda ni tak betul ni. Tu. Okey. Yang keempat, kasyaf. Kasyaf ni Allah buka hijab dia. Dia boleh nampak benda yang orang tak nampak. Kadang-kadang orang cerita terlalu dramatik sangat. Kasyaf ni terlalu dramatik. Contoh, orang cakap, kasyaf ni dia nampak muka orang tu jadi macam muka haiwan lah. Mungkin ya. Tapi kadang-kadang, pernah tak kita sendiri, orang lain tak nampak sisi itu, tapi kita nampak sisi yang orang lain tak nampak. Dia zahir je. Macam kita masuk dalam masjid ni kan, contoh kan, kita masuk dalam masjid ni, orang nampak sebuah masjid, tapi ada orang masuk dalam masjid ni, dia nampak, ini satu pusat aktiviti yang sangat bagus ni. Macam mana nak memakmurkan? Dia nampak sisi yang orang tak nampak. Tak semestinya yang begitu dramatik, yang nampak benda-benda gaib lah kan. Itu mungkin ya, tapi satu sudut juga dia nampak sisi yang orang tak nampak. Macam kita lah, mak kan, datang ada orang nak minang anak kita, semua kata okey, kita nampak satu sisi yang ada tak kena lah dia ni kan. Allah bukakan benda yang orang lain tak nampak kan. Jadi tak semestinya benda yang memang nampak macam-macam tu kan. Itu ya, tapi bukan itu dia punya semata-mata perbahasan dia. Dan yang kelima, mimpi yang benar. Mimpi yang benar maksudnya ada akhir zaman, terutamanya mengikut hadis Nabi SAW, ada benda-benda mimpi itu sebagai tanda kan? Sebagai tanda yang benar. Dalam bab mimpi ni, tuan-tuan sekalian, Nabi Yusuf kan adalah orang yang pandai mentafsir mimpi. Maknanya ada ilmu dalam mentafsir mimpi. Maksudnya jadi ada benda-benda yang mimpi itu sebagai sign ataupun petanda bagi kita, tuan. Ni. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Nabi Khidir itu bertemu tu, kalau ikut tafsir Nabi Khidir mana wa allamnahu min ladunna ilma, kami ajar dia daripada sisi kami ilmu. Jadi ilmu laduni, mana ilmu yang maknanya Allah bagi direct kan. Dia bukan ilham, dia bukan firasat, tapi Allah bagi direct pada dia, yang dia faham orang yang tak faham. Okay, jadi maknanya pandai, cerdik, bijaksana, setinggi-tinggi bijaksana apabila dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang Allah bantu, 5 benda tadi tuan. 5 benda. Sebab tu kalau orang tu beriman betul-betul dan dia bertakwa dan dia ada ilmu, lepas tu dia akan ke depan daripada sisi yang orang tak nampak. Banyak kisah-kisah pahlawan-pahlawan Islam kan, mengatur strategi dan sebagainya, dia sentiasa ke depan sebab dia dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian Nabi Musa pun bertemulah orang ini, dan tafsir kata Nabi Khidir. Silakan. Nabi Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutmu dengan syarat engkau mengajarku dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu,
ilmu yang menjadi petunjuk bagimu. Kemudian qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. ia menjawab, sesungguhnya engkau wahai Musa tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku. Okey tuan-tuan sekalian, saya nak tuan-tuan cuba bayangkan okey, tuan-tuan, kalau nak jadi pandai, tuan-tuan boleh belajar. Datang jumpa guru, saya nak belajar ilmu buat kuih lapis contohnya. Saya nak belajar masak sambal goreng contoh. Kita boleh belajar cara tengok, kan? Kita dapat pengalaman, kita timba pengalaman dia. Macam mana sambal goreng ni boleh warna hitam contohnya kan? Oh, letak kicap ke? Oh bukan. Orang Johor dia tahu sambal goreng macam mana kan? Macam mana cara nak buat. Kita pun timba pengalaman dia. Tapi kalau nak belajar 5 ilmu tadi, boleh ajar tak tuan-tuan sekalian? Ilham, ilmu laduni, firasat, kasyaf, dan juga mimpi yang benar. Boleh belajar tak benda tu? Boleh belajar tak? Boleh, tapi susah. Itu yang innaka lan tastati'a ma'iya sabran. Kau takkan boleh sabar. Sebab dia proses bukan saja ilmu, tapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau tak boleh sabar nanti. Kan? Sebab dia bukan macam ilmu kita belajar hari ni, kita masuk kursus, tuan-tuan kejap lagi balik daripada kelas ni, lepas beberapa ketika balik kita dapat satu benda. Oh, belajar pasal ilmu hari ni, dapat kepandaian itu kan? Kemudian dapat pengalaman, mungkin boleh kaitkan dengan hidup kita. Tapi benda 5 ni senang tak nak belajar. Boleh belajar tapi susah. Boleh belajar tapi susah. Itu yang bila disebut Nabi Musa, maka Nabi Khidir kata innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tak boleh sabar. Tapi Nabi Musa kata boleh bagi aku ikut. Jom kita ikut kisahnya. Kemudian seterusnya. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimanakah engkau akan bersabar terhadap perkara yang engkau tidak mengetahuinya secara meliputinya. Macam mana nak sabar nak cerita konsep secara keseluruhan dalam waktu yang dekat? Susah kan? Itu yang Nabi Khidir cuba sampaikan. Okay, kemudian seterusnya. Qala satajiduni Nabi Musa berkata, engkau akan dapati aku insya-Allah orang yang sabar, dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu. Okey. Jadi maksudnya Nabi Musa kata boleh sabar. Okey. Imam Syafi'i antara salah satu imam yang agak detail menulis bagaimana nak menjadi orang alim. Jadi dia cerita bagaimana nak menjadi orang alim. Dalam kata-kata hikmah dia, akhilan tanal ilma illa bisitatin. Saudara, kamu takkan dapat ilmu kecuali dengan 6 syarat. Pertama, zakain. Zakat ini pertama kena ada kecerdikan. Cerdik, maknanya boleh faham benda. Kalau tak boleh faham susah. Zakain wa hirsin. Hirsin ni rasa tak cukup. Dengan ilmu kena ada rasa tak cukup. Dengan ilmu kena ada rasa tak cukup. Zakain wa hirsin wajtihadin. Yang ketiga, kena bersungguh-sungguh. Kena bersungguh-sungguh. Ilmu ni dia kena belajar dengan bersungguh-sungguh. Zakain wa hirsin wajtihadin wal bulghatin. Kena cukup belanja. Kena cukup belanja. Sebab belajar ada kos. Anak kita nak belajar kat Mesir, kat mana ada kos dia. Kena cukup belanja. Wa bulghatin. Kemudian wa irsyadil ustaz. Kena ada guru. Kena ada guru, kena ada tunjuk ajar daripada guru.
Itu yang kelima. Dan yang keenam, zaman, kena panjang masa dia. Kan? Tak boleh nak maksudnya belajar sekejap. Mungkin boleh, tapi kena ada didikit masa, kena panjang masa dia. Ini Imam Syafi'i, dia bercerita macam mana cara orang nak jadi alim. Alim tu mana berilmu. Itu belum cerita cerdik tau, belum cerita pengalaman. Ni bahagian pertama, bab pandai. Macam mana nak jadi orang pandai. Maknanya 6 syarat tu. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, kemudian dalam menuntut ilmu ni dia ada 3 ujian. Pertama, ujian ilmu tu sendiri. Ujian ilmu tu sendiri. Ujian ilmu macam mana? Susahnya nak faham. Itu ujian. Kadang kita belajar tak faham. Susahnya nak faham. Guru yang sama, masa yang sama, kefahaman tak sama. Itu ujian ilmu. Ilmu tu. Sebab itu ulama kata ilmu ni kena tulis. Qayyidul ilma bil kitabah. Hendaklah kamu catat ilmu. Kerana selemah-lemah tulisan, sekuat-kuat ingatan. Selemah-lemah tulisan adalah sekuat-kuat ingatan. Hari ni 26 hari bulan 5 2025, kita belajar pasal ilmu, ujian ilmu mengenai dalam surah Al-Kahfi. Kita belajar ni, kita mengantuk, kita tulis. Ujian ilmu ada 3. Tulisan Rumi ada 6 harkat, mad arid li sukun. Maksudnya ujian ilmu ada 3. Kita berbalik lagi setahun, lagi 2 tahun, kita buka, kita tetap boleh ingat. Ujian ilmu. Sekabur-kabur tulisan, sekuat-kuat ingatan. Lepas tu kena tulis. Okey? Dan Allah pun sebut kan dalam surah dalam Quran, Allah sebut Allah mengajarkan ilmu dengan perantaraan qalam. Sekarang ni ada orang tulis dengan komputer, tak apalah, janji ditulis. Sekarang sekabur-kabur ilmu, sekabur-kabur tulisan, sekuat-kuat ingatan. Okey. Jadi nak sabar dalam ilmu ni, sabar. Pertama, sabar ilmu tu sendiri. Yang keduanya, kena sabar majlis ilmu. Majlis ilmu kena sabar. Tuan-tuan duduk dekat 1 jam, ingat tak kebas ke kaki tu? Kaki kebas. Ustaz ni aduh lambat pula, habis hari ni lah. Pinggang sakit. Itu majlis ilmu. Itu kena sabar majlis ilmu. Kena sabar. Ada yang datang di jauh, ada datang di Pontian, daripada Batu Pahat, daripada Singapura, maknanya jauh, jam, apa semua, itu ujian. Macam mana? Cop tempat 2 jam, Masya Allah, tahu? Itu ujian ilmu. Syabas dan tahniah. Okey. Dan yang ketiga, ujian guru. Ada kadang-kadang guru digarang. Itu yang Imam Syafi'i kata, isbir ala mamar jafa mu'alliman fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sabarlah kamu dengan garangnya seorang guru, kerana dapat ilmu dengan tunjuk ajar dia. Ada ilmu cikgu garang, kita belajar Quran. Cikgu Quran ni biasa garang cuba ingat cikgu Quran kita. Biasa garang kan. Nak dapat ilmu tu dengan marah dia, dengan tunjuk ajar dia. So 3 benda kena sabar. So jadi dalam ayat ini maka Nabi Musa kata, satajiduni insyaallah sabiran. Engkau akan dapat aku sabar. Sabar apa? 3. Sabar dengan guru, sabar ilmu tu sendiri nak faham, dan sabar majlis ilmu. 3 kesabaran. Okey, sambung. Qala fa'in ittaba'tani wa la tas'alni an syai'in hatta
Dia menjawab, sekiranya engkau mengikutiku, maka jangan engkau bertanya kepadaku atau sesuatu pun sehingga aku ceritakan halnya kepadamu. Maknanya jangan tanya dulu, nanti aku akan terangkan. Kan kata Nabi Khidir. Kemudian lalu berjalanlah keduanya sehingga apabila mereka naik ke sebuah kapal, ia membocorkannya. Nabi Musa berkata, patutkah engkau membocorkannya sedang akibat perbuatan itu menenggelamkan penumpang-penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perkara yang besar. Selesai? Ia menjawab, bukankah aku telah katakan bahawa engkau tidak sekali-kali akan bersabar bersamaku? Nabi Khidir kata, kan dah cakap tak sabar. Maka dia kata apa? Nabi Musa berkata, janganlah engkau marah akan daku disebabkan aku lupa akan syaratmu, dan janganlah engkau memberati daku dengan sebarang kesukaran dalam urusanku menuntut ilmu. Maknanya tadi tu garang guru nak faham, tak faham ni macam mana, dan majlis ilmu tu sendiri pasal ikut guru tu okay. Kemudian yang kedua, maknanya itu yang pertama, kisah kapal. Yang kedua, kemudian keduanya berjalan lagi sehingga mereka bertemu dengan seorang pemuda lalu membunuhnya. Nabi Musa berkata, patutkah engkau membunuh jiwa yang bersih, yang tidak berdosa membunuh orang? Sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu perbuatan yang mungkar. Selesai? Bukankah aku telah berkata kepadamu bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku? Nabi Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sebarang perkara sesudah itu, maka janganlah engkau jadikan daku sahabatmu lagi. Sesungguhnya engkau telah cukup mendapat alasan-alasan membuat demikian disebabkan pertanyaan-pertanyaan dan bantahanku. Okey, kemudian perkara yang ketiga seterusnya. Kemudian keduanya berjalan lagi sehingga apabila mereka sampai kepada penduduk sebuah bandar, mereka minta makanan kepada orang-orang di situ. Lalu orang-orang itu enggan menjamu mereka. Kemudian mereka dapati di sebuah tembok yang hendak runtuh. Lalu ia membinanya.
Nabi Musa berkata, jika engkau mahu tentulah engkau berhak mengambil upah mengenainya. Ia menjawab, inilah masanya perpisahan antaraku, inilah masanya perpisahan antaraku denganmu. Aku akan terangkan kepadamu maksud kejadian-kejadian yang dimuskilkan yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya. Okey, tuan-tuan sekalian ya. Jadi ada 3 perkara yang berlaku kan. Jadi Nabi Musa dia bertanyalah. Syaratnya jangan bertanya, tapi dia bertanya. Yang pertama dia rosakkan kapal. Kan? Kemudian yang kedua ada satu orang tu dia pergi bunuh orang tu. Yang ketiganya dia datang satu kaum minta makan, dulu tak ada RNR jadi minta makan, orang tu tak bagi. Nampak ada satu pondok buruk, jelah kita bangunkan. Jadi Nabi Musa katakan kita boleh dapat upah untuk dapat makan. Maka kata Nabi Musa, ini adalah firaqum baini wa bainak, maknanya ini adalah perpisahan antara aku dan kamu. Okay. Aku ceritakan. Okey, jadi dia pun ceritakan. Okey, pendekkan cerita. Pasal kapal nanti boleh baca kan, ada punya tafsiran. Kapal tu ada satu raja dia suka tengok kapal yang bagus, dia nak rampas. Jadi Nabi Khidir rosakkan si kapal biar raja tu tengok kapal ni buruk, maka dia tak ambil. Kan? Kemudian yang kedua mengenai budak itu. Ada yang memang tafsir umumnya kata memang dibunuhnya budak itu. Kan? Sebab itu khusus untuk Nabi yang dapat wahyu. Tak boleh tiba-tiba kita nak gunakan ini dapat perintah Allah, sebab wahyu hanya pada Nabi saja. Sebab hari ini ada orang yang dia berhalusinasi, dia kata dapat suara daripada Tuhan, buat benda ni, buat benda ni, buat benda ni. Kan? Itu kena cek kemanusiaan. Kenapa dia bisikkan-bisikkan? Sebab dekat Malaysia pun pernah berlaku orang pergi sembelih satu orang, dia kata dapat bisikkan. Kan? Jadi maknanya itu hanya Nabi saja. Kan? Jadi maknanya itu khususiat untuk Nabi. Kan? Dan yang ketiga, dia bangunkan pondok yang buruk tu sebab bawah tu ada harta anak yatim. Kan? Jadi maknanya dia tak nak, maknanya kalau pondok tu roboh, orang nampak harta tu nanti orang curi harta tu. Jadi tuan-tuan muslimat sekalian kan, bagi kita yang ada ilmu, ada satu pengajaran di sini kan. Kita boleh mengajar orang, okey, tapi takkan semua orang boleh ikut apa yang kita ajar. Kan? Contoh macam anak kita lah sendiri, kita ajar anak kita benda yang sama, tapi tak semua orang dapat ikut. Jadi sebab itu jangan menyebabkan kita berusaha untuk bantu orang tu tak berjaya, kita sedih. Kan? Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ada rumah anak yatim, ada sekolah tahfiz. Okey. Kita nak semua budak-budak kita berjaya. Anak yatim kita jaga tu, kita nak budak-budak ni bagus. Tapi orang ni ada takdir dia. Kita ni bergerak di atas takdir kita. Takdir kita dengan anak kita tak sama. Kita dengan ayah kita tak sama. Kita dengan adik-beradik pun tak sama. Hari ni kita dengan adik-beradik kita, ada adik-beradik kita yang okey, ada yang tak okey, tapi padahal bapak yang sama, bapak yang sama, mak yang sama, rahim yang sama. Kan? Kita ada takdir kita. Kita besarkan anak pada hari ini, kita ajar dia. Sampai satu masa kita kena serah pada Allah. Ya Allah, aku serah pada Engkau Tuhan. Sebab kita tak mampu, maknanya untuk selama-lamanya berada di sisi dia. Kan? Kadang kita ajar-ajar dia tak ikut pun, dan dia pilih jalan dia. Doakan aja. Kadang-kadang ada orang yang dah berumur, pening kepala, susah hati sebab ingat cucu, sebab ingat anak, kan? Anak ni macam mana, umur macam ni tak kahwin lagi. Dia ada takdir dia. Kita dah sekolahkan dia, kita doakan dia semaksimal mungkin, dia ada takdir dia. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya dan Nabi Khidir ni sama juga. Sampai satu masa dia kata, dah ini saja yang dia mampu untuk didik atau dia mampu untuk beri. Kan? Baki mana serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi maknanya kita dalam menyampaikan satu benda, kita kena faham benda itu. Kan? Jadi supaya kita takkan mampu merubah manusia.
Allah lah yang menentukan segala-galanya. Selain kita ajar, kita doakan dia, kan? Anak kita ke, cucu kita ke, orang sekeliling kita ke, dan sebagainya, kan? Jadi saya rasa setakat saja dululah yang boleh kita kongsikan mengenai tentang surah Kahfi, pengajaran daripada kelas yang ketiga, ujian ilmu, kan? Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, insya-Allah.